Melihat gugusan kundangta yang masak ranum ini, ramai orang berpendapat ia mengambil masa yang sangat lama untuk berbuah. Tetapi, pada hakikatnya, dengan variti kundangtai kami, pokok-pokok mula berbuah selepas lebih 18 bulan. Kami memilih setiap pokok cantuman dengan teliti, kira-kira 50 hingga 70 cm tinggi dengan sistem akar yang kuat, jadi ia berakar dengan cepat selepas ditanam. Ia tumbuh dengan baik di dalam pasu atau di dalam tanah. Apabila ia berbuah, ia sungguh menakjubkan. Kulit keemasan yang cantik, isi yang tebal, rasa yang manis dan menyegarkan, dan aroma yang ringan, anda akan terpikat selepas hanya satu gigitan. Kelebihan terbesar ialah pokok-pokok ini sangat mudah ditanam, tumbuh subur di iklim panas dan lembap, memerlukan penjagaan yang minimum dan masih menghasilkan hasil tuaian yang stabil. Pada masa ini, kami hanya mempunyai satu kelompok pokok yang paling cantik yang tinggal. Jika anda berminat dengan variti ini, tempah pokok anda lebih awal supaya kami boleh memilih pokok yang sihat dan berbentuk sempurna untuk anda. Kami sedang menawarkan promosi beli 5 percuma 1 serta baja premium dan penghantaran ke pintu rumah anda.